macam mana? Man, dah barang pertama dah. Settle lah. Oh, kalau umrah pun tadi barang pertama. Ada. Apa dia, Man? InsyaAllah, Man. To be honest, Man. Okay, hang kena tengok orang-orang yang kira ni, Man. Okay, Man. Sekejap, Man. Kalau hang nak anak perempuan, hang make sure hang kena dekat belah bawah. Nasihat. Pak Azhar, dia kata dah tutup belakang. Hey, guys, have fun. Welcome to the club. Ni Isha, Aiman harap bagi nasihat kat Seven Brothers seorang lah ni yang memang tak tahu bila nak nikah. Dia Oh, dia dengar? Dengar. InsyaAllah. Mai, kalau boleh janggut tu jangan trim. Okay, bagi nampak selalu maintain handsome tu. Tak nak janggut, hanya untuk ponen tadi. Okay. Hafiz, what's up? Aku dah jerit ni. Aku marah hari ni. Tak boleh. Dia kata gambar. Dia gambar je. Gambar Syah, Musa. Dia jangan ambil gambar umrah. Rugi. Hari ni Bella masak laksa. Membrol. Sorry tinggalkan korang sebab ingatkan diorang bawa phone ni. Ya Allah, kesian korang. Sedap Bella. Sebab ada orang. Bella. Ya. Isha lagi umrah. Isha nak pergi umrah. Oh, Masya Allah. Ya Allah. Syah doakan Bella please. Doa je. Nampak? Bella, Isha nak pergi umrah tau. So, Bella ada spesifik doa. Nak suruh Icha pula. Isha baca dekat sana nanti. Dia dah tu. Ada tu. Doa apa? Kau suka saja. Doa apa. Honey, Yeah. how are you? I'm okay. What up, Mix? Bila minta doa Okay, Isha, Keraban, selamat pergi ke umrah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melaksanakan apa mesti nak doa dapat anak kan. InsyaAllah akan dapat anak lelaki bubur nama Azad. Dia dengar. Hah? Tak nak? Kau diam Isha. Kau bubur nama aku Azad Azman. Dia nak share juga. Dah ada kedai makan pun dia nak juga share pun. Okay. Masa kita pula. Ya. Sejuk. Sangat sejuk. Salam. Shampoo apa? Ingat. Last. Aku bergantung 2 hari. Lepas ni 0395433333. Lepas dah. Jangan minta. Kami nak tahu sikit doa tu boleh? Mana tahu kami beli Tapi copy jangan paste. minta doa dengan Pak Azad. Jangan tak betul makbul. Doa saya banyak makbul tau. Tengok. Dia doa rambut dia nak kerinting tu keluar elok. Saya minta tau dekat muka. Bila Bella nak kahwin dengan Cik Sadiq ni, dah pula. Tapi jangan takut Cik Sadiq bulan ada plot twist. Kan?
Dia bilang orang lain pula. Kadang-kadang kita tak tahu live. Apa benda? Sajalah. Ada live lagi ni. Okey. Takut Ira Shazira je minta yang lain, orang lain. Jangan. Kau kenapa Mama? Nak plot twist sangat kan? I will give you the plot twist. Tak, plot twist tu ada. Kalau dia nak aku pergi ikut sumut tu. Aku nak pergi. Memang aku nak pergi. Then you have to follow me then. Anak aku follow kau. Yes. Kita ada kekuatan masing-masing. Tak payahlah. Jom Bella, kita settlekan Bella Apa deh? Abang dah jumpa Pak Azad. Pak tu kena balik. Pak Azad suka. Saya report YB Kang. Jangan. YB gang saya. YB aku hantar satu video, dia reply balik. Dia kata Pak Azad reply balik, jawab dia, jangan kasih Chan. Jom, let's go. Start. Ni, video ni ada. Ayah tak kat dia? Yang dia ni mengamuk saya. Video ni ditujukan kepada YB Said Saddiq. yang ni lagi tu. Bukan YB Said Saddiq. Baiklah YB. Saya hari tu ada di marathon di mana YB berlari. Saya pun ambil gambar YB. Ini YB. Pada pukul 6.20 YB lalu depan saya. Dan tak lama kemudian YB habiskan YB punya half marathon. YB habiskan dalam masa yang agak laju. Tapi apa yang saya tak terima YB adalah selepas YB habis marathon, YB bukan balik rumah dan tidur. Malahan YB post story yang YB training untuk cycling pula. YB, ni. awak bukan inspiring anymore. Awak So Awak YB kata, insecure. komen balik, jangan bagi Chan. Ni kelakar ni. YB pun ada masa untuk Bella. Kau jangan nak tak ada alasan untuk YB tak ada masa dengan aku. Aduh. Jom, let's go. Tak set. Selamat pagi, ini 3 pagi era. Azad Jasmine Rani dan juga Bella Astila dibawakan oleh Celcom DG, membantu selalu dengan kelajuan 5G terhebat stream sepanjang hari. Dengan Celcom DG, prepaid 5G inilah semangat nombor 1. Alright, kita nak syarah terima kasih kepada Cuma nak tanyalah, selama 3 minggu betul-betul berada bersama kami, so apa yang Bella sebenarnya bila belajar tentang menjadi seorang announcer ni? Supaya Bella rasa Bella dapat belajar dari segi macam-macam tau. Sebab Pak Azad lain, Radin lain, Nabil lain. Tapi dari segi korang selalu macam bantu Bella, korang tak bully Bella. So Bella dapat buat yang lebih baik and tak ada rasa takut nak pergi kerja. Sebab kita sini mengamalkan say no to bully. Yes. So Radin, apa pendapat anda? Untuk panel menjaga pula tambah lagi seorang? Bella behave tak susah menjaga dia. Alhamdulillah. Dulu tak Stop dekat tu. Stop dekat tu. Lepas 10 Bella pun aku senang jaga daripada kau dengan jaga Nabil. Enough. Alright, kalau salah silap kami mohon maaf. Terima kasih yang lain kami di TikTok Live. Dan juga besok insyaAllah Nabil akan masuk. Bella kita jumpa minggu depan. Okay. Alright, kalau minggu depan kita cuti hari Isnin. Ya, sudah. Akan masuk hari Selasa. Selasa lah. InsyaAllah. Alright, saya Radin. Saya YB. Aku tak boleh jadi YB. Boleh. Saya YB Azad Jasmine. Okay. Saya Bella Astila. Ini era music terkini. Jom makan lakser. Luxuria. Jom kita main rasa laksa Bella. Jom Azad, go. First time ni aku makan asal pelik. So kita Asal mungkin ni pula. Sekejap. Keruing dah. Bentar ya. Saya tolong buat elevator. Alah dah sedih. Okey je. Jadi pun macam mengantuk. Nak rasa nanti mandi. InsyaAllah ada kesempatan, ada rezeki. Bila buat laksa untuk semua. Mungkin tak dapatlah semua yang 7,000 ni. Tapi kan mungkin kalau pergi ke ada food festival kat mana-mana, kat restoran. Ba, aku punya nak ni, aku siap buat naik ni yo.
Berfaham tak? Ada bawa bekas lah. Dia bawa bekas tapi aku bawa ni mangkuk. Mangkuk ni adalah bukan mangkuk ni plastik tau. Ini adalah mangkuk betul-betul mangkuk. Inilah cara kita untuk makan laksa yang betul. Ada tak gitu tolong rekod Bella boleh? Berapa? PO DJ announcer tu. Dah rekod dah. Bella Wan. Dah. Untuk announcer. Ha? Dah. Azhar suruh. Oh dah. Setelah. Okey tu je. Nabil MC. Buat catering tadi. Wow. Pak Azad mana boleh duduk diam. Cuba dia diam Pak Azad. Cuba dia diam Pak Azad. Dia diam. Dia ni aku rasa dia ada macam ni sikit lah. Tantrum. Bukan. Babe, dia jangan. Apa tu? OCBC apa tu? Nabil, aku tak rasa dia sakit lah. Sebab malam-malam kan talk to my manager. Lepas tu anak dia kena kerja. Lepas tu dia pergi. Hey! Kau tengah. Dia minum apa ni? Dia memang sayang kat dia. Aduh, hai. Siapa nak dulu? Bila. Ya, kamu biasa bila Aku gegar cakap Pak Azad ni. Tapi dia bukan kat sini. Nanti lah. Dia makan. Hari ni ada laksa tau. Pinjam Mini Cooper siapa ni? You suka laksa tak? Cukup tak? Cukup. Ons. Terima kasih. Yang ni yang sini dah tak tahu mana yang Radin makan. Kita panggil Azhar, Arif, Ifai. Sama. Ngomong. Tak kawan. Tu kan ni birthday yang pertama ni rasa memang. Tapi kalau boleh ada fish cake lah Dia bukan mi kari. Kau ingat ni mi kari? Ha? Itu lah asal. Susah lah. Orang pun tak makan laksa. Boleh ambil sini je. Alah, saya kali siam dah kali. Azhar, Lah. Selai laksa. Pakcik kantin dah cakap pakcik kantin. Kalau kau Asam masak. Asam laksa. Cincin buat asam laksa je laksa Penang. Nah, ini Penang punya Azhar. Luka. Oh. Hosek. Meh. Okey. Hosek. Kita punya Azhar makan dulu. Azhar ambil. Saya ambil dulu. Ini masak. Walaupun. Atau nak ambil? Walau dah. Oh, ada bekas dia. Oh. Thank you ah. Ya. Terima kasih. Dia lama ni ada ni. So, ini adalah Kedai kat mana? laksa yang Bella masak. Okey. Ini bukan laksa Sarawak, ni laksa Penang. Ha? Laksa utara. Laksa utara. Tak. Itu kat Bella dengan ni. Senang. So, saya tahu kalau macam saya dekat Ipoh, family saya makan laksa dengan karipap. Diorang semua komen mana ada orang kata. Tak tahu, mungkin Orang Perak. mungkin family lain kot. Okey, karipap kentang tu masuk dalam rendam ni, hancurkan dia. Oh Allah. Crispy karipap tu. Asyik jangan anggap Azad jatuh. Mukbang Cang. Orang suruh mukbang. Mukbang tu maksudnya? Dan tu duduk yang sini lah. mukbang tu. Kita rasa kuah dulu. Ni boleh tinggi ke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Betul lah. Oh my god. Oh my god. Sedapnya. Radin Perak mana? Saya Perak dekat Singapura. Saya Ipoh. Ipoh. Oh my god. Oh, yang ah. Aso. Safan. Sik Mina sik. Din, rapat sangat tu dia terkejut orang. Aku nak baca komen. Itu serai banyak. Serai. Bagilah nama laksa. Dah. Sedap tu. Mubeng. Bang. Sama-sama. Okey. Boleh dari sikit. Ni, dia dah masak. Sedap. Bella boleh buka kedai Bella. Dia jual dah. Dia memang jual lah. Oh, Bella jual ke? Ya. Bella pernah buka kedai dekat Kampung Baru. Oh ya, jual laksa? Ya. Wow. Dulu kan nama kedai ada Bella Hadid Laksa. Dekat